Cuma bayar RM39 boleh dapat sebiji handphone. Ataupun korang nak barang dulu nanti baru bayar. Memang tak masuk akal kali ni, satu bantal RM1. Sabar, ada lagi peti ais 199. First time aku dengar. Sofa bed 132. Bos cakap barang penuh sangat, tolong clearkan boleh tak? Ini aku nak kongsi tempat beli barang rumah yang murah untuk orang Keluang dengan Batu Pahat. Promotion kali ni valid untuk 2 tempat saja. Satu dekat Keluang dan satu lagi outlet dekat Batu Pahat. Masuk je dalam dah penuh barang diorang nak clearkan. Contoh kat sini balang elektronik oven 109, vacuum Panasonic 149. Abang akak baru kahwin kan, tak ada barang bilik lagi. Dekat sini ada sale. Ini lagi tak masuk akal. Almari, meja makeup dengan katil RM1,300 je. Cukup barang lagi. Ada lagi, kita ada meja makan dengan kabinet dapur. Ini betul-betul dia bagi. Mana nak cari sofa bed 132 last unit. Katil, sofa tak cukup warna, boleh pilih warna kat sini. Kitchen cabinet ambil 1,900. Ambil 6 set 2,000. Yang ni serius, daripada depan sampai hujung belakang ni semua ni 2,000 saja. Okey cakap meja-meja makan ni tolong clear dah. Banyak sangat kat kedai. Macam ni pun baru 344. Sofa untuk katil harga asal 359, sekarang nak bagi RM99 saja. Bukan itu je, yang ini pun sama, yang ini pun sama nak clearkan. Ini pun sama, yang ini pun sama, yang ini pun sama. Ada lagi bang, rak buku dengan coffee table 128 je. Abang nak cari washing machine tak? 109 je bang. Kalau sana dah murah, situ dah murah, sana dah murah, mana lagi murah? Okey, diorang ada handphone juga kat sini. Kalau tak nak handphone Android, handphone iPhone pun diorang. Okey bang, TV beli baru siap-siap sebelum pecah. Katil bini kata dah tak empuk, boleh tukar baru, barulah lena tidur. Almari akak kena beli baru kak sebab barang suami penuh sangat. Nanti bagi tahu cik abang, jom keluar terus bawa datang sini. Jangan bagi tahu pergi mana.